Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast program Sembang Santai, Ilmu, Buku dan Inspirasi. Ia adalah sebuah program di mana kita akan berbual pelbagai topik secara santai tapi penuh makna. Kita akan menyelami pelbagai kisah menarik daripada buku, berkongsi ilmu yang bermanfaat dan menggali inspirasi daripada pengalaman serta pemikiran para tetamu jemputan. Topik kita pada hari ini adalah jom sembang apa rahsia jadi 2% saintis terbaik dunia. Kita akan berbual tentang rahsia kejayaan tetamu kita yang berjaya berada di kalangan 2% World Top Scientist ataupun 2% saintis terbaik dunia 4 tahun berturut-turut bermula daripada 2021 sehingga 2024 bagi kategori Single Year Achievement dan Career Long Achievement. Senarai ini dikeluarkan oleh Stanford University melalui Elsevier Data Repository. Tamu kita tidak lain tidak bukan Profesor Insinyur Teknologis Dr. Kumaran Kadigama. Salam sejahtera, Prof. Okey, salam. Terima kasih. Wah, sihat hari ini ya? Sihat. Okay, Alhamdulillah. Baik, kita teruskan bersama Prof untuk sesi santai tetapi padat dengan ilmu dan inspirasi. Sebelum kita mulakan intipati sembang santai kita, mari kita kenal siapa dia Profesor Kumaran Kadigama. Profesor Kumaran Kadigama merupakan seorang profesor Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif. Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman dalam bidang pengajaran dan pendidikan di UMPSA dan Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Telah berkhidmat di UMPSA selama 17 tahun, pernah beberapa kali memenangi gold medal di beberapa international invention. Kepakaran beliau antaranya adalah nanofluid, nanoteknologi, thermal conductivity, heat convection. Jadi Prof, selain apa saya sebutkan tadi, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit latar belakang dan perjalanan akademik Prof. Okey, terima kasih. Okey, saya asalnya memang dari Pahang. So, saya start belajar di sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Batu Lapan. Sekarang ni dia dah jadi sekolah rendah Fateh, tak silap saya. Lepas tu untuk sekolah menengah, saya pergi sekolah menengah Seri Mahkota. Lepas habis itu saya melanjutkan degree saya di UNITEN, Universiti Tenaga Nasional. Okey, so lepas habis degree saya selama 4 tahun dan saya bekerja di industri di Melaka dan kita panggil Marwah Sdn Bhd, satu company Jepun lah yang dibawa untuk elektronik punya part semua tu. Dan saya menjalani 6 bulan training di Jepun, Nagoya. Oh, okay. So masa tu dia memang hantar je lah. Saya pun rasa it's a big culture shock lah masa pergi ke Jepun tu. Tapi banyak ilmu yang saya pelajari dari sana dalam 6 bulan tu. 6 bulan, okay. Lepas habis saya di Jepun, saya berkhidmat di syarikat tu lagi 2 tahun. Lepas tu saya rasa kena ada satu pertukaran untuk hidup ni. So saya memang dari kecil ni suka kalau satu benda tu saya suka tanya why, kenapa dan kenapa. Sebab tu lepas tu saya melanjutkan master di UNITEN di bawah selian masa tu Dr. Khalid dari Palestin. Okay. So lepas habis master dengan Dr. Khalid dan saya melanjutkan PhD di bawah Prof Dr. Bashir Muhammad. Masih di UNITEN? Yes, masih di UNITEN. Lepas habis PhD tu baru saya join di UMP. Oh, maknanya Prof tak ada mengajar lah di UNITEN? Masa di UNITEN tu sebab saya dilantik sebagai research assistant. So saya kena mengambil kelas tutorial actually untuk lab dengan tutorial. Sebenarnya Prof, saya tertanya-tanya sebenarnya. Prof ni memang dari kecil memang nak jadi tenaga pengajar ke untuk mengajar anak-anak Malaysia ni kan? Takkan frank talk kita memang tak ada lah. Saya kecil ni memang awal-awal dulu tu memang suka otomotif sebenarnya sebab saya suka kumpul permainan otomotif. So basically saya suka engineer actually. Engineering punya part. Lepas tu saya suka kumpul, lepas saya lagi suka tengok macam mana otomotif ni bergerak, macam mana dia berfunction. Lepas tu saya suka tengok yang kapal terbang. So basically minat mechanical tu memang dah ada dah masa kecil tu. Memang dah mendalam dah daripada kecil tu. Memang suka saya masa tu. Tapi Prof sempat dah dapatkan pengalaman sikit bekerja di bidang industri, betul? Ya, betul. Okey. Baik, kita pergi ke pasal topik kita hari ini. Tapi sebelum saya cerita atau kita masuk ke topik pengiktirafan 2% saintis terbaik dunia ni, saya ingin beri maklumat sedikit lah penerbitan Prof yang terkini. Yang saya kami baru extract minggu lepas ataupun semalam. Okey.
Untuk makluman Prof, untuk tahun 2026 hingga 23 Mac semalam 2025, penerbitan keseluruhan Prof adalah sebanyak 410. H-index 49. Dan penerbitan untuk tahun 2024 57. Tahun lepas saja 57 yang meliputi artikel, conference paper dan review. Kami juga keluarkan untuk tahun penerbitan 2025 15. Baru awal bulan 3 dan 15 artikel Prof. Okey. Selain pada itu, kita keluarkan juga kolaborasi Prof. Kolaborasi ini penting bagi saya rasa lah untuk penyelidik. Prof ada 88 kolaborasi untuk tahun 2024. Daripada industri ada 5, international ada 4, nasional ada 34. Sumber data kolaborasi ini kita keluar pada 9 Jan 2025. Untuk makluman Prof, semua data-data yang saya maklumkan tadi kita ambil daripada Scopus sehingga semalam lah. Dan data ini disediakan oleh unit data penerbitan dan bibliometrik perpustakaan yang menyediakan data-data penarafan. Kita keluarkan data khas untuk Prof untuk sesi kita hari ini. Okey. Soalan saya. Boleh tak saya minta Prof cerita tentang sebenarnya apa dia 2% saintis terbaik dunia? Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang tak faham ataupun nak tahu sebenarnya. 4 tahun Prof pegang iktirafan ni, mungkin Prof boleh cerita sedikit? Okey, 2% ni maksud dia ni, okey, saintis ni maksudnya sesiapa yang buat research lah seluruh dunia lah. So dan seluruh dunia ni kita mungkin ada dalam berapa juta researcher lah seluruh negara and so on. So basically apa yang Stanford dah buat, dia ambil citation. Citation tu bermaksud paper yang kita terbitkan tu ataupun jurnal yang kita terbitkan ni decide ataupun di-refer oleh orang lain untuk research. Kalau paper kita yang kita terbitkan tu orang kata kalau orang tak cite tu maksudnya bidang yang kita buat tu tak berapa bukannya tak berapa penting lah orang kata di seluruh dunia ni. So kerja yang kita dah buat ni orang cite lagi banyak tu bermaksud paper yang kita keluarkan tu lagi kualiti dia tinggi. So the orang cite, lepas tu the number of citation ni akan bawa kepada 2% saintis dunia ni. I see. Maknanya penting jugalah topik yang kita sediakan dan untuk pendidikan kita tu, topik tu penting lah supaya ramai orang berminat dan buat citasi ataupun cite kita punya artikel. Yes, betul. Selain itu Prof, boleh tak Prof kongsikan bagaimana proses pemilihan? Tadi Prof sebut sikit, ada tak lagi kriteria utama untuk jadi saintis untuk layak masuk ke dalam senarai itu? Satu yang paper yang decide. Satu lagi dia akan tengok kolaborasi among kita punya kolaborasi. Yang ketiga dia akan tengok juga kedudukan author itu sendiri. Sebab dalam paper ni kita ada kedudukan author, ada dia corresponding ke first author ke ataupun last author. So setiap kedudukan author ni pun ada markah-markah yang tertentu untuk pengiktirafan dia tu. Pentinglah, maknanya kalau jadi corresponding author mungkin markah lebih tinggi. Ya, betul. Berbanding pada ada author atau betul. Okey. First Prof dapat tahu mula-mula sekali 2021 yang Prof termasuk dalam senarai. Apa perasaan Prof masa tu? Masa tu memang saya terkejut jugalah. Terkejut? Prof tak expect ke? Saya tak expect apa yang ni semua. Sebab saya punya research ni, saya buat sebab saya minat. Sebab saya kata dari kecil ni saya suka research. Lepas saya dah continue study sampai PhD tu, saya memang suka research. Dan saya kebetulan masa tu supervisor saya ni memang paksa saya buat paper ni, artikel. So dia yang mengajar, tunjuk, ajar tu. Selepas saya dah buat jurnal artikel ni, saya memang minat betul. Sebab artikel jurnal ni, ramai yang berkata dia macam short sendirilah tulis paper. Tapi sebenarnya, jurnal yang kita tulis ni, actually knowledge yang kita perolehi, kita sumbang kepada orang luar. Maksudnya orang luar tu yang mungkin dia punya kewangan untuk publication, dia tak dapat buat research yang ilmu yang betul kan. So dengan paper yang kita bagi knowledge ni, orang lain boleh gunakan knowledge kita. Itu yang minat mendalam saya lah. Sebab saya keep doing that thing. So kebetulan that time macam Stanford keluarkan list top percent tu, saya memang a bit surprise lah actually. Saya tak sangka pun. Maknanya untuk kali kedua, ketiga, keempat Prof dah agak dah. Tak ada cakap macam tu. How to say, saya tak tengok lah actually, saya just continue je. Dah continue sebab
saya punya falsafah saya, kita buat yang terbaik. That's it. Yang tu, yang citation semua tu, dia akan datang automatic. I see. Pada pendapat Prof lah, adakah pengiktirafan ni boleh membantu, mempengaruhi penyelidikan lah, penyelidik dan kerjaya akademik Prof? Pentingnya pengiktirafan ni. Adakah ia akan lebih membuka peluang kerjasama ataupun pembiayaan? Ya, betul. Dia salah satu saya menampak lepas saya dapat 2% ni, lagi ramai orang panggil untuk keynote speaker daripada luar negara. Lepas tu naik apply grant pun dia lagi mudah sebab orang lagi trust. Trust on kita punya research work tu. It's something orang kata recognized by outsider. Penting jugalah maknanya. Ya, betul. Penting. Jadi tadi Prof sebut ini semua passion Prof. Ya. Ada tak strategi lain? Mungkin pendengar nak tahulah strategi yang Prof gunakan untuk kita masuk dalam senarai selain pada kriteria-kriteria yang ada dalam yang dikeluarkan oleh Stanford University. Ya, yang penting dia satu lagi saya boleh katakan network lah. Student kita ni, student master PhD ni, kita kena jaga dia orang ni. Sebab diorang lah kita punya, orang kata orang yang membantu kita banyak. Sebab kalau kita memang bagi knowledge yang betul kepada student master PhD, diorang ni akan pergi ke sesuatu tempat. Tak semestinya dia duduk ke Malaysia. Dia akan pergi ke macam US, Australia, Jepun, somewhere. Tapi since knowledge dan kita punya kolaborasi, diorang pun tahu research kita, connection tu sentiasa ada. Itu yang penting. Network tu amat penting lah untuk kita berjaya tu. Untuk makluman Prof, saya adalah seorang yang mengurus UMP SCIR. Jadi memang saya selalu nampak nama Prof mesti ada author-author lain daripada luar negara ataupun antara UCUA lah yang lain. So, boleh tak Prof, kalau tak rahsia lah, paling tinggi Prof pernah dapat pembiayaan, agaknya berapa banyak? Paling tinggi saya pernah dapat dalam Kata Grant. Kata Grant. Dia pernah fund almost 300,000. Research grant Kata. Sebab research grant Kata ni memang susah nak dapat actually. Boleh Prof ceritakan? Memang, apa cabaran agaknya? Memang cabaran dia memang tinggi lah nak buat proposal ni. Sebab dia memang strict betul. Sebab Kata grant tu nak dapat not easy lah. Salah satu kita kena ada satu kolaborasi di Kata. Kebetulan masa tu saya ada lecturer saya lah. Sebab actually di Unit 10 dia berhijrah pergi Qatar. So saya lepas connection dengan dia dan kita bersama-sama menulis satu grant, di mana total grant tu memang besar lah, dalam 3 hingga 4 juta. Tapi untuk belah UMP, kita bahagikan dua lah. Sebab saya dengan lecturer saya, kawan saya, Prof. Madya Dr. Syaruzi. So kami dua dapatlah dari Kata grant, di mana memang dia punya strict dia tu sampai, dia punya evolution tu sampai panel luar kena evaluate untuk dapatkan grant. Yes, betul. Tahun berapa tu Prof? Saya dalam tahun 2016 hingga 2019 tak salah saya. Lama juga kan? Itu adalah tempoh untuk dapatkan proses pembiayaan ke ataupun tempoh research? Pembiayaan tu. Lama juga. Yes, betul. Kalau Prof ingatlah, agaknya research berkenaan apa masa tu? Yang tu masa tu kita guna 3D printing. 3D printing. Untuk print hip implant. Untuk medical side lah. So kita untuk medical kita bergabung dengan ada satu universiti daripada US dengan hospital tu di Qatar. Untuk belah kita mau to mechanical parts. Untuk 3D printing tu. So hasil research Prof tu adakah benar dipatenkan ke ataupun ada industri guna ke? Sebab dia tadi Prof kata perubatan kan, medical. Yes, betul. Adakah ia digunakan selepas selesai prototype dan sebagainya? Adakah ia digunakan di Qatar ataupun di Malaysia? Di Malaysia tak, di Qatar yes, because memang grant tu dibayar sepenuhnya by Qatar grant. Lepas dia dah implant, rasa diorang dah buat clinical study in US, Rutgers University di US. Lepas dah buat clinical study, dan I think dia orang dah start. Still because untuk medical ni bukan senang lah. Untuk medical dia ada banyak, dia punya protokol-protokol yang diorang punya kena ni. So rasa diorang start imply di hospital Qatar Isa. Hospital Qatar. Yes. Bagus ni. Bagus Prof kan? Itu one of achievement lah. Tahu saya lah, kalau artikel ataupun research on medical ni, dia memang citation ataupun dia memang akan continuously. Ya, betul. Walaupun daripada dah lama,
dia akan tetap akan digunakan oleh researcher-researcher lain. Ya, betul. Saya setuju yang tu. Setuju, Prof? Ya, saya cuba je. Okey, Prof, saya tengok Prof sangat sibuk dalam pendidikan. Bagaimana Prof memastikan diri Prof kekal produktif dalam pengajaran dan pendidikan? Yang pentingnya kita punya time management tu penting. Time management. Kena manage time tu. Dia tak boleh orang kata research, 100% research. Tak boleh juga. Sebab kita pengajar pun amat penting, especially student kita. So research ilmu yang kita peroleh dari research ni, kalau boleh kita mengajar ke student tu. Kalau boleh kita selitkan dalam pengajaran kita. Share lah dengan dia. Share with the students. Itu baru orang boleh nampak the new knowledge from us. Saya nampak Prof memang rajin berkongsi. Mesti Prof ramai student yang nak masuk menjadi Prof punya belajar. Betul. Berapa orang dah Prof setakat ni? Rasanya lah yang Prof dah. Kalau ingat lah. Untuk postgraduate saya dah so far saya dalam 15 hingga 20 lah postgraduate. Campur master dengan PhD. Banyak juga. Okey, tadi saya ada sebut mula-mula tadi. Prof banyak menang anugerah antarabangsa. Rasanya dan banyak-banyak inovasi Prof dah menang anugerah tu. Boleh Prof kongsikan satu projek atau inovasi yang paling membanggakan lah yang Prof takkan lupa? Yang paling saya bangga ni actually saya buat cooler lah untuk automotive system. Dan that cooler kita berjaya juga. Kita buat pitching kepada Perdua. Perdua sini? Yes, Perdua kita. Okay. Lepas dah buat pitching, then they taking a few time lah sebab Perdua kita ni dia perlu dapatkan some approval from Japan lah. So memang kita pitching with this Perdua punya top management dan berjayalah pergi dekat coolant tu pergi ke Jepun lah untuk buat testing kan. Sampai ke Jepun? Dia kena buat testing. Kalau Perdua nak berjaya tu dia kena buat testing. Sebab Perdua kan dia punya main ni kan daripada Jepun kan. Yes, betul. Kena lalu ke sana jugalah maknanya. Ya, betul. Sekarang, kalau Prof perasan lah teknologi AI. Saya nak ada pendapat Prof. AI sekarang dah meluas digunakan. Even dalam kita punya universiti, student kita, even lecturer kita sendiri gunakan AI. AI boleh analisa, AI boleh bantu dalam penulisan akademik. AI juga digunakan dalam pelbagai bidang. Ringkasnya, semua orang dah guna AI lah, Prof. So, apa soalan saya? Pendapat Prof, adakah AI memberi impak yang baik ataupun tidak kepada penyelidik? Kita kena guna ethical way lah AI ni. Sebab dia impact bagus dia. Salah satu yang kita boleh nampak AI ni, of course bahasa ataupun dia boleh bantu kita pelancaran menulis sesuatu artikel lah. Especially content bahasa dia. Tapi AI ni dia tak boleh sebab data untuk AI analisis tu kita yang perlu bagikan dia. So yang tak ethical tu dia hampir 100% daripada AI. Itu memang kalau boleh memang perlu dibentikan lah. Hampir 100% daripada AI tu dan terus imply dalam paper ke atau assignment especially student. Student boleh guna AI ni untuk menambah ilmu pengetahuan. Dia macam dulu dia orang pergi Google, dia akan cari. Lepas tu dia kena klik satu-satu tu untuk baca. Sekarang dengan ada AI ni dia tak perlu buat benda tu lah. Dia nak tahu pasal harimau. Dia just type dekat harimau tu apa, dia keluarlah semua spesies apa yang harimau tu semua ada. Itu knowledge yang dia dapat tu memang dia kena gunakan in a good manner lah. Kira cabaran jugalah untuk lecturer dan sebagai pendidik juga. So kalau AI untuk bidang Prof sekarang ni, automotive dan mechanical, adakah ia memberi impak ataupun dia sebenarnya membantu memberi idea dan sebagainya lah untuk? Ya, betul. Dia kalau dalam automotive ni memang AI ni penting lah sebab sekarang diorang dah pergi ke autonomous vehicle. So memang satu cabaran tu AI lah. Dia punya one of the important part. Dia boleh bagi input lah. Adakah kita perlu bergantung pada AI? Tapi Prof sebut tadi sepatutnya tidak. Sepatutnya tidak. Sepatutnya kita yang kena inputkan AI ni. Kita kena train dia. AI ni dia belajar daripada kita sebenarnya. Ya, betul. Pendapat saya. Tapi dia bukan pandai sendiri. So dia belajar, kita bagi input, daripada situ dia kembangkan input kita bagi tu. Ya, betul. Kalau kita bagi input yang salah, dia kembang benda yang salah. Benda yang salah, betul. Atau apa-apa pun semua daripada kita lah. Ya, kan? Betul. Okey. Banyak projek yang Prof buat ni. Okey. So kalau banyak projek, apa yang projek Prof rasa nak tambah lagi? Maksudnya nak improve lagi untuk masa depan.
Saya sekarang ni mau tu saya dah buat material sendiri. Material sendiri. So kita sebelum ni kan masa awal tu kita beli material, nano material semua ni. Sekarang kalau boleh saya tengah buat sintesis sendiri material. So salah satu material saya sintesis sekarang ni magazine. Salah satu material yang tengah emerging technology lah orang panggil. So kita buat hybrid dan magazine guna sintesis sendiri. Kita tak beli dari mana-mana nano luaran mana lah, kita sintesis sendiri. So dan material ni kita boleh guna untuk pelbagai bidang lah actually. So nanti kalau dah berjaya kita just guna material yang Prof kita boleh guna untuk untuk cooling system. Maknanya semuanya untuk komponen dalam automotif ataupun kita boleh guna expand kalau macam bateri, kalau macam renewable energy diguna bateri semua tu. So energy storage, so kita boleh guna untuk electrochemical dan material boleh digunakan, bukan automotif saja, tapi dia boleh pergi machining untuk cooling. Dia juga boleh digunakan di bateri ataupun energy storage lah. Bagaimana Prof melihat teknologi mechanical ataupun automotif ni dapat memacu transformasi dalam sektor automotif ataupun industri di Malaysia? Di Malaysia saya rasa automotif memainkan peranan yang penting lah, especially semenjak kemasukan EV dan sekarang dunia yang kalau kita tengok belah Borneo pula orang dah start guna hydrogen. Kalau tengok bus, some of dia punya vehicle, saya rasa itu memang cabaran lah untuk kita sebab kalau hydrogen dah masuk, so macam mana kita punya masa depan untuk EV. So dia adalah cabaran-cabaran tertentu dia lah. Saya ingat macam teknologi yang bergerak pantas. Rupanya kalau daripada yang Prof cerita tadi, bidang otomotif pun nampaknya bergerak dengan pantas juga. Memang pantas betul. Saya ingat EV yang terkini lah. Tapi Prof cakap tadi ada hydrogen. Dah keluar, yes. Hydrogen dulu ke EV dulu? Kalau ikut history, hydrogen ni satu teknologi lama. Tapi disebabkan sebab dulu kan minyak tu orang katakan that's the gold mine lah orang panggil dulu ni. Minyak ni salah satu gold mine. So orang berhentikan di EV dengan hydrogen. Dan lepas tu semenjak minyak menjadi mahal dan ada beberapa isu-isu yang tertentu di minyak ni. So green environment, lepas tu greenhouse semua ni. So orang dah start masuk EV. Dan kebetulan EV ni masalah dia ni electricity tu diambil daripada power plant, di mana certain power plant ni memang guna gas, di mana bukannya 100% bagus untuk environment kita lah. Okay, tapi orang berpendapat hydrogen di mana pula green 100%. Hydrogen tu daripada sumber air. So lagi efisien untuk environmental. Sebab tu orang sekarang ni tengah pergi ke arah hydrogen. Setengah negara masih di EV dan setengah negara saya rasa masih lagi dekat IC engine dengan petroleum lah. Tadi Prof ada sebut bila kita buat sesuatu research ataupun ni, kita mesti memikirkan kesan ataupun kegunaan di komuniti dan sebagainya kan. Bagaimana Prof memberi rasanya lah yang boleh research yang Prof buat beri manfaat pada masyarakat ataupun industri? Especially research coolant saya lah, sebab saya punya coolant ni saya pernah dapat industry grant di mana coolant ni digunakan untuk machining. Machining ni salah satu masalah dia ni dia akan guna coolant yang banyak. So coolant yang banyak ni dia bermasalah untuk orang yang machine barang semua ni. Untuk dia ada dia punya respirasi problem, lepas tu coolant banyak ni nak dispose satu hal lagi, banyak lagi masalah. So dengan gunanya coolant nano material ni, quantity coolant ni dapat reduce. Lepas tu dia punya dapat reduce dan performance dia sama dengan coolant commercial yang diguna dengan yang banyak. I see. Baik Prof. Saya tanya Prof, bagaimana Prof lihat perkembangan pendidikan dalam bidang Prof sekarang ni dalam 5 atau 10 tahun akan datang? Saya rasa memang lajulah, especially material nano material ni. Ramai yang tengah pergi ke material-material yang baru sekarang ni. Sebab bidang material ni, salah satu penting dia ni, orang nak macam otomotif, dia nak material yang ringan.
So memang teknologi ni bergerak pantas. So kita memang kena update ourselves sentiasa. Dah tambah dengan AI dan sebagainya. Ya, Saya betul. rasa lagi laju. Lagi laju. Ya, betul. Prof dah ada plan ke? Yes, saya... Prof mesti dah berfikir jauh lagi ke depan. Untuk Dia satu je, dia punya rahsia dia, kita kena rajin membaca. Banyak jurnal-jurnal yang bagus, kita kena rajin membaca. Di mana dengan pembacaan kita ni, kita boleh update ke diri kita ni. Macam mana tahap teknologi di negara-negara lain. Especially negara-negara yang pantaslah teknologi yang bergerak laju ni. Kita kena baca selalu ni, kena update self kita ni. Kita ni dapat Prof terus terang, kita di Malaysia ni adakah sebagai follower ke ataupun boleh ke depan memulakan? Saya rasa kita ada capable untuk pergi ke depan, tapi kebanyakannya banyak follow lah. Banyak teknologi yang dimulakan di luar negara, baru kita start to catch. Tapi rasa kita dengan capable kita ni, actually kalau kita berusaha lagi tu, kita boleh pergi ke depan. Maknanya kita boleh lead lah. Yes, betul. Kan? Macam contohnya kalau rasa dalam bidang medical, especially yang malaria semua tu, rasa kita dah lead and that part lah rasanya. Okay. Prof, macam ni lah. I'm not saying that you are old, tapi maybe you boleh bagi nasihat pada kita punya pendidik yang muda-muda ni. Kan? Apa yang Prof rasa, kemahiran yang Prof rasa penting untuk generasi muda yang ingin ceburi bidang Prof sekarang? Generasi muda, saya nasihat dia a few things lah. Salah satunya, kena rajin membaca jurnal-jurnal tu. Memang kena rajin sebab tanpa ilmu membaca ni memang susah nak pergi ke depan. Dia termasuklah jurnal ke, buku. Self-discipline amat penting. Diri tu kena disiplin, attitude. So maksudnya ada time kita malas, masa tak ada mood nak buat research. Tapi kita kena overcome that. Banyak kena, itu yang saya kata, banyak kena membaca buku motivasi, buku orang yang berjaya, semua tu. Lepas tu, yang terakhir tu saya rasa dia kena berkomunikasi dengan orang yang lagi positif, especially yang berjaya ni. Adakah dia kena mencari mentor? Ya, betul. Dia kena mencari mentor yang baik dan mengambil ilmu. Macam saya dulu, kalau tanya kenapa saya boleh tulis paper, sebab mentor saya. Paksa. Dan saya ambil ilmu yang banyak daripada dia actually. Sebab dia daripada negara Palestin. Kita boleh nampak Palestin macam mana hidup diorang ni. Dengan susah macam-macam. Tapi still dia berjaya. Boleh buat PhD dan berjaya datang negara kita. Dia pun, publisher dia pun memang salah seorang yang terbaik juga. Kita kena ambil idola-idola yang macam ni. So, kenalah dia kena ada mentor yang terbaik. So, selain daripada Prof sebut tadi, katakanlah ramai ni mungkin pendidik-pendidik muda nampak Prof ni sebagai idola. Saya sebut gitulah. Dan cuba untuk sampai ke tahap kecemerlangan seperti Prof. So, apa kunci utama selain pada yang Prof sebut tadi? Kalau kunci utama ni, saya rasa rajin lah. Kena rajin. Macam, for example, saya bagi, kalau ada grant dikeluarkan, better jumpa mentor, boleh nampakkan nasihat. Nak tulis grant tu macam mana. Sebab experience ni, bukannya 1-2 hari boleh dapat. Experience ni, you kena buat selalu. Dan you boleh nampak dia punya pengalaman dia tu. So, bagaimana pendapat Prof Malaysia untuk lahirkan lebih ramai saintis bertaraf dunia? Saya rasa Malaysia, among the top jugalah melahirkan saintis-saintis yang berbakat. Sebab kita boleh tengok yang anak-anak muda kita ni, yang baru-baru ni yang pergi ke MIT pun ada. Lepas tu dia ada yang graduate daripada top tier punya university. Saya rasa bakat anak muda kita ni memang ramai. Tapi yang pentingnya, dia punya attitude tu untuk konsisten tu kena ada. Inovasi mungkin banyak, saya pun perasan juga. Tapi adakah mereka juga perlu menulis ke Prof untuk masuk ke research paper dan sebagainya? Ya, menulis tu dia salah satu kita nak keluarkan knowledge kita kepada orang lain. So, orang lain boleh baca. Dia seolah-olah macam, even zaman dulu, kalau zaman dulu tu, let's say buku tu tak dikeluarkan, kita pun tak boleh baca apa rahsia dia. Itu yang penting. Kita kena knowledge tu kita kena keluarkan.
Tengoklah cara bertulis boleh, cara motivation boleh. Okey. Tadi Prof kata penting untuk ada seorang mentor. So Prof sendiri masa zaman mula-mula tadi Prof sebut tadi, maknanya itu seorang je ke mentor Prof, lecturer Prof daripada Palestin tu? Ramai jugalah mentor saya. Time tu memang dia, sebab dia mengajar saya buat paper semua tu. Dan of course mentor saya berikutnya, saya punya PhD punya supervisor lah, Prof Bashir Muhammad. So dia pun banyak membantu dan banyak pengalaman cita rasa hidup tu saya belajar daripada dia lah. So, bagaimana dengan kita punya di UMPSA sendiri, ada tak salah seorang penyelidik kita yang Prof rasa dia boleh dijadikan mentor juga? Banyak mentor-mentor kita di UMPSA, especially yang macam yang profesor-profesor yang lama tu, kita boleh jadikan mentor kita sendiri. Betul. Okey, terakhir bukan daripada saya, untuk soalan saya ni, saya pun daripada library. Okay. Saya nak tanya Prof lah berkenaan buku. Okey. Boleh Prof kongsikan buku yang Prof suka ataupun dah baca dah lama dah tapi masih ingat sampai sekarang, ataupun buku yang Prof baru baca? Saya suka baca buku bibliografi. Salah satu bibliografi saya ingat lagi ni Elon Musk lah. Elon Musk? Elon Rising Star. Barulah buku tu. Buku tu memang saya minat untuk tengok macam mana seorang yang berada di South Africa ni, yang lahir di sana, datang ke US sekarang ni, dia build daripada kosong, sekarang dah jadi multi-billionaire. Sebab di background dia engineer. Memang satu buku di mana kita boleh tengok determination dia macam mana, dia punya self-discipline macam mana, dan dia punya ketegasan dengan project management dia macam mana. Salah satu buku saya nasihatkan, mungkin researcher muda ni boleh baca that kind of book. Di mana dia boleh dapatkan satu ilham baru, di mana kita ni tak duduk dalam satu tempat je. Kita kena expert ke tempat lain, kita kena belajar dengan perkara-perkara baru sentiasa. Orang kata dalam bahasa lain, out of the box lah. Buku ni maknanya bukanlah hanya sesuai untuk yang berada dalam bidang otomotif atau mekanikal. Yes. Di luar bidang pun kita boleh baca untuk dapatkan inspirasi. Betul. Itu maksud Prof. Ya, betul. Okey. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat-sangat inspirasi. Tapi sebelum kita tamatkan seksi ini, adakah ada apa-apa pesanan terakhir Prof ingin sampaikan pada pendengar podcast kita? Nasihat ke pesanan? Nasihat saya untuk anak muda lah. So negara kita sekarang, sekarang kita pergi ke teknologi yang baru ni, kita sentiasa kena be prepared lah dengan teknologi-teknologi baru, dan sentiasa kena tengok benda yang positif. Jangan alpa dengan gadget, dengan social media, dengan benda-benda yang negatif selalu ni. Kalau boleh, guna social media kepada benda yang lagi bagus. Menyebarkan perkara-perkara yang baik, teknologi yang baik, supaya nama atau negara kita ni boleh ke depan lagi. Itu nasihat saya. Adakah nasihat itu sesuai juga untuk lecturer kita? Ya, betul. Sama juga. Terima kasih Prof. Personally Prof, saya ingin mengucapkan tahniah pada Prof dan rakan-rakan pendidik yang lain kerana berjaya membanggakan UMPSA. Secara tak langsung meningkatkan keterlihatan ataupun visibility universiti kita. Moga Prof terus sukses dan kekalkan momentum Prof. Terima kasih and all the best Prof. Okay, thank you. Okay. Dengan ini sekian saja program Sembang Santai, Ilmu Buku dan Inspirasi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para pendengar podcast yang setia mendengar hingga ke akhirnya. Sekian daripada saya, Emily Hassan dari Perpustakaan UMPSA. Jumpa lagi nanti pada sesi lain program Sembang Santai, Ilmu Buku dan Inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.